inilah tempatan kita membuka tirai kepada pemain-pemain import. Selangor telah muncul juara sebanyak 5 kali sambil pasukan Kedah juara 2 kali dalam saingan Piala Malaysia, iaitu pada tahun 1990 dan juga pada tahun 2007, iaitu semusim yang lalu selepas mereka mengalahkan Perak 3-0. Sementara pasukan Selangor Darul Ehsan muncul juara 5 kali sejak Liga Semi Pro diperkenalkan pada 1989, iaitu pada 1991, 95, 96 dan juga 97 mereka muncul. Iskan perlawanan akhir yang sungguh baik dan mutu perlawanan yang cukup tinggi. Baik, terima kasih Azlan Johar. Sepak bola dilakukan oleh pasukan merah kuning pada malam ini yang menyerang dari sebelah kanan ke kiri. Ini adalah perlawanan yang keempat bagi mereka di antara Kedah dan juga Selangor. Yang terakhir dalam final Piala FA dimenangi oleh Kedah di Shah Alam dengan kedudukan 3-2. Kedua pengurus pasukan yang sempat saya temui pada rancangan Fokus Bola tengah hari tadi, ada perancangan dan juga ada strategi tersendiri. Banyak telah pun mereka perkatakan, ayo 22 pemain inilah yang seharusnya memberikan jawapannya. Antara Frank Sieto dan juga Safi Salih berbanding dengan Karim Muhyiddin dan juga Marlon Alex James, memang keempat-empat pemain ini ada kelebihannya tersendiri, Lan. Ya, keempat-empatnya ialah boleh dikatakan penyerang yang baik, terutama sekali boleh dikatakan Alex James, kerana kita dapat lihat beliau berjaya melakukan tugasnya dengan begitu baik dan beberapa kali menjaringkan gol kemenangan untuk pasukan Kedah. Hadir malam ini saudara Rosdi Syarul dari Perak yang dibantu oleh Kamil Tumin dari Melaka dan juga Izzah Salim dari Perak. Rosdi Syarul terus memberikan sepakan percuma kerana ada rempuhan dari belakang Asaruddin Putra ke atas Khairul Muhaimin. Jaringan yang dilakukan oleh Marlon Alex James masih lagi melekat dalam ingatan saya. Betapa dia menunggu bola itu melantun sekali dan kemudian membuat turning sekali juga terus merembat, menewaskan Nasim Nordin. Hari ini Sufian Abdul Rahman berdepan dengan Marlon Alex James dan juga Khairul Muhaimin. Ya, tadi bagaimana Khairil mendada bola dengan begitu cantik dan melakukan terus sepakan tanpa menunggu bola itu menyentuh tanah. Satu cubaan dan satu tindakan bijak daripada Khairul Muhaimin. Khairul Muhaimin tengah hari tadi dinobatkan sebagai pemain tengah paling popular. Tapi malam ini dia diturunkan selaku striker kembar. Safi Salih dengan percubaan awal dapat ditampan oleh Pelam. Kata Datuk Osman Aziz, namanya ialah Syafizan Nashim. Saya lebih sedap nak menyebut nama Syafizan. Safi'i tahun ini saya boleh katakan banyak peningkatan yang ditunjukkan di dalam permainannya. Safi Salih maksud anda? Ya. Penanda, bola dikeluarkan dari kawasan bahaya. Marlon Alex James akan dikawal oleh Ivan Chusilo, pemain import dari Zambia, yang malam ini juga berhasrat untuk menamatkan saingan, letakkan namanya selaku pemain import yang berjaya dalam final Piala Malaysia. Fauzi terlepas. Safi'i mencari Frank Sieto. Serangan awal yang dilancarkan. Lepas Frank Sieto berdepan dengan Victor Andrat. Ya, mengambil masa yang begitu terlalu lama untuk menghantar ataupun melakukan crossing. Sepakan penjuru yang pertama milik Selangor di sebelah kanan. Terlihat lagi sekali peluang yang dimiliki ini. Dia berusaha di situ, kaki kirinya boleh sebenarnya membuat hantaran lintang, tetapi menunggu waktu yang sesuai untuk melakukan tendangan. Victor Andrat menyelamatkan keadaan. Sepakan penjuru yang pertama, Surendran, satu lob yang baik untuk Helmi Eliza Elias, penjaga gol paling popular musim ini, mengikut undian yang dibuat. Dia juga bermain cemerlang ketika menentang Chelsea tempoh hari.
Penyokong-penyokong hijau kuning sanggup datang jauh perjalanan mereka semata-mata untuk berikan sokongan. Ada juga yang berada di sekitar Bakelang ini untuk sama-sama memberikan sokongan. Tetapi sebenarnya bagi Kedah, mereka masih lagi mencari ruang dan juga masih sesuai untuk melakukan percubaan sepakan gol. Marlon Alex James belum mendapat peluang lah, Azlan Johar. Tadi di minit awal ada hantaran jauh pada beliau, namun beliau tidak dapat menampannya dengan begitu kemas. 3 perlawanan sebelum ini, ada 1 perlawanan saja menyaksikan Marlon tidak dapat beraksi, iaitu pada final Piala FA. Kali kedua berturut-turut dia tidak dapat beraksi di final Piala FA. Tahun lalu digantung, tahun ini bersama dengan pasukan kebangsaan. Safi Salih berkejaran dengan Vito Andrak, dipersalahkan Safi. Andrak mula dengan Kedah Ansel, kini merupakan tonggak utama di barisan pertahanan bersama-sama dengan Bernard Huggins. Karim Muhammad ada peluang sekali pada awal permainan tadi, yang sekarang ini memasuki minit yang ke-6. Alex James peluang dari jarak jauh, melepaskan rebatan, mudah ditangkap oleh Sufian Abdul Rahman. Cubaan pertama yang dapat dilepaskan oleh penyerang Saint Kitts and Nevis ini. Dari jarak jauh, rendah, leret, mudah tangkapan untuk Sufian. Cuma satu Lan, saya dapat lihat di sini beberapa kali ada gerakan rumput di padang ini terkeluar, dan ini sekaligus boleh menjejaskan rentak permainan kedua-dua pasukan. Ya, musim hujan ya, tadi hujan je kan. Mungkin padang terlalu lembut dan kita akan menyaksikan pemain akan melakukan banyak sliding, saya rasa, dengan lebih yakin. Marlon Alex James offside buat kali yang pertama. Dan jauh yang dilancarkan sebentar tadi dari sebelah kiri dilakukan oleh Tiru kemarin tadi, sepakan percuma. Ini adalah teritori Indra Putra. Hero Morgan kembali semula di posisi sebelah kanan. Obstruction ke atas Amri Yahya yang masih lagi mendapat kepercayaan dari Dola Saleh supaya bermain di sebelah kiri. Ali Aiboy di seberang sana. Indra Putra yang akan melakukan sepakan ini. 5 pemain hijau kuning membuat benteng. Helmi Aliza perlu berhati-hati. Oh, terlepas dari tangkapan Helmi Aliza, terkena tiang. Karim Muhammad bersorangan di hadapan. Tapi kesilapan penjaga gol kebangsaan itu hampir membawa padah, hampir memberikan kegembiraan pertama kepada Selangor. Sepakan percuma yang rasanya mudah untuk ditangkap tetapi terlepas, bola licin. Kecewa pengurus Selangor yang mengharapkan gol awal boleh membangkitkan semangat mereka menghadapi final ini. Sarudin Putra. Selagi bawa bola pun sudah pun keluar. Dia mengetepikan Gunalan untuk beraksi di sebelah kiri. Ini pemain yang mendapat pendedahan di PSV Eindhoven. Jadi kalau kita lihat di sini Lan, 1 lawan 1 sebenarnya sama rata di antara penyokong pemain-pemain Kedah dan juga Selangor. Susilo dapat membaca permainan. Ahmad Fauzi. Susilo di awal ketibaannya bersama Selangor, kita dapat lihat agak kurang berkesan permainan, tapi kini beliau menunjukkan lebih matang ya. Pergerakan secara solo yang dapat dilakukan dari bawah naik sampai ke atas. Di manakah pemain-pemain Kedah? Siapakah yang mengawal sebentar tadi? Nasir Sam Martin
kerja keras Huggins. Scrappy sedikit permainan ketika ini. Tetapi apa yang dilakukan sebentar tadi oleh Razman Roslan menimbulkan sedikit pertanyaan kepada saya. Siapakah yang sepatutnya mengawal pergerakan tadi? Karim Mohamed dipersalahkan. Tetapi hantaran yang cukup menarik, Lan. Satu terupas untuk dikejar oleh Karim Mohamed. Ya, satu sentuhan yang cukup menarik daripada Alex James, di mana beliau mengawal bola, melakukan satu screening, mengatasi pertahanan Selangor, Cisilo, dan melakukan satu lorongan yang cukup baik kepada Karim Mohamed. Dan berlaku pergeseran tadi. Saya nampak daripada atas ni bagaimana Cisilo melakukan menyiku Alex James. Satu tindakan yang kurang bijak daripada beliau. Okey, bujurlah pengaril malam ini iaitu Rosdi Syahrul meneruskan permainan saja. Tidak ada amaran bertulis yang diberikan, sekadar amaran lisan untuk Cisilo dan juga Marlon Alex James. Pergeseran mereka akan terus berlaku sepanjang malam ini. Syafizan dapat peluang lebih kurang 15 minit beraksi pada perlawanan menentang Chelsea. Boy bacaan yang dilakukan oleh Victor Andrak. Nelson Saint Martin terlepas. Keadaan padang yang begitu lembab sekali. Harapkan pemain-pemain akan cepat untuk menyesuaikan diri. Kad kuning yang pertama perlawanan. Baru minit yang ke-11 dilayangkan kepada Asaruddin Putra kerana menarik Karim Mohamed. Itu posisi dan juga kedudukan yang bahaya. Kalau terlepas Karim Mohamed, macam-macam yang boleh berlaku. Kerana di sana saya nampak nyata beliau Fadli telah Barum menewaskan. Fadli Barum dan juga Marlon Alex James sudah menanti di bahagian tengah. Beliau telah menewaskan tadi pertahanan Selangor. Namun begitu satu tindakan bijak boleh dikatakan daripada pertahanan Selangor, melakukan satu kekasaran di sana untuk menghalang Mohamed daripada terus melakukan tapi membawa padah, Lan. Ya. Jangan lupa. Nelson Saint Martin akan mengambil sepakan ini. Pemain tengah yang berasal dari Chile. Kedudukan yang bahaya di sini. Kedudukan Kerana memang penjaga bahaya. gol tidak ada kesempatan untuk keluar menahan bola. Kerana Nelson Saint Martin boleh melencongkan bola ini rendah saja, dapat dikeluarkan oleh Razman. Permainan Razman juga semakin meningkat, Lan. Dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Tiru. Nelson Saint Martin cantik. Sentuhan-sentuhan yang mudah dapat dilakukan oleh pemain-pemain Kedah. Badrul Bakhtiar, Tiru Murugan dan juga Nelson Saint Martin tadi. Dan kaki kiri rendah saja. Luar. Fadli Barum. Mat Fauzi. Terlepas. Bola dirampas oleh Indra Putra Mahyudin. Counter attack dari Selangor. Safi Isali. Sieto. Mudah untuk Helmi Aliza. Bergerak secara pantas. Counter attack dari sebelah kiri pintu gol Kedah. Indra Putra. Sieto pula di sebelah kiri ketika ini berdepan dengan Tiru. Dapat ditampan oleh Tiru. Cantik permainan yang ditunjukkan oleh bek kanan kebangsaan ini. Kerana dia sudah mengetahui gerak-geri bakal dilakukan oleh Frank Sieto. Sofian, hati-hati, padang tak boleh dipercayai sangat. Bola itu boleh melorot dan bola itu juga sukar untuk melantun. Keadaan padang begini, goalkeeper kena sangat berhati-hati. Sekali tarungan di antara Sieto dan juga Tiru Murugan. Nelson Saint Martin. Ada pemain yang mengalami kecederaan ketika ini, iaitu Huggins. Mana dia tekan seketika. Untuk Andrak ketua pasukan. Gunakan boot yang betul. Six start. Keadaan padang begini. Safi Sali. Sama-sama dengan
Beto Andrak tadi yang dia dipersalahkan. Sayang sekali pembukaan padang, rumput dah tercabut sana sini. Stadium yang dibina untuk Sukan Commonwealth 1998 terus menjadi venue untuk final Piala Malaysia antara Terengganu dan Perak. Fauzi Gins terlepas, amateur zero offside. Okey, kita akan perhatikan nanti dari gerak perlahan kerana Muhammad Kamil Tumin di sebelah berhadapan dengan kita ini. Dan pandangan anda? Saya rasa ketika bola disentuh untuk melakukan hantaran kepada Alex James, beliau berada dalam kedudukan onside. Namun begitu, mereka penjaga garisan yang di bawah nampaknya lebih jelas ya. Helmi selagi dapat menyelamatkan pintu golnya untuk mengelak Selangor daripada mendapat sepakan penjuru yang kedua. Penyokong merah kuning, tetapi kenapa sedikit saja yang datang malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil. Amri Asarudin dengan kekuatan kaki kirinya, cantik pergerakan dari Asarudin, terus kepada Helmi Aliza lagi sekali. Helmi sudah menangkap bola dan juga terlepas dari tangkapannya 2 kali setakat ini yang boleh mencemaskan rakan-rakan sepasukan. Syukuradan memperlahankan sedikit permainan. Kita lihat lagi sekali Asarudin dari sebelah tepi. Tangkapan yang mudah sebenarnya boleh ditangkap. Oh, dia menumbuk sebenarnya. Helmi menumbuk bola itu. Tapi tumbukannya patut jauh ya. Lebih jauh. Namun begitu hanya jatuh dalam kotak penalti di hadapan pintu gol sahaja. Macam-macam gelagat ada di Stadium Nasional ketika ini. Beliau kurang yakin untuk menangkap bola kerana kita dapat lihat pada tendangan percuma yang dilakukan oleh Indra Putra tadi, tangkapan bola beliau terlepas dan nampaknya beliau melakukan tindakan untuk menumbuk, namun tumbukan itu sepatutnya kuat jauh daripada kawasan bahaya. 17 minit separuh masa yang pertama. Final Piala Malaysia 2008 ini ketika ini dikuasai oleh Selangor Darul Ehsan dengan beberapa percubaan ke arah pintu gol. Malam ini Akbar Rizal diketepikan kerana kecederaan. Agak malang bagi bekas pemain Kedah itu. Dia tidak dapat beraksi dalam kesebelasan utama pada final Piala FA. Kali ini langsung diketepikan akibat kecederaan. Sepakan percuma. Lagi sekali teritori untuk Indra Putra, walaupun agak jauh sedikit. Helmi pasti akan lebih berhati-hati. Surendran pada mulanya ingin sama-sama campur tangan, tetapi Indra ambil keputusan mahu mencuba lagi. 4 pemain saja membuat benteng. Rendah kali ini dari Indra, terlepas dari tangkapan Helmi Aliza Elias. Menghadiahkan gol yang pertama perlawanan yang dijaringkan oleh Frank John Sieta, penyerang dari Liberia. Dah dikatakan bahawa keadaan bola yang licin itu boleh membahayakan. Helmi sudah beberapa kali melihatkan bagaimana kedudukan tangkapannya itu tadi. Dan tidak ada pemain-pemain Kedah yang membuat follow up. Tetapi yang berada betul-betul di hadapan pintu gol itu ialah Frank Sieto. Tugas yang cukup mudah. Kita lihat lagi sekali tangkapan dari Helmi, muntah. Mudah untuk Frank Sieto menjadikan gol pertama untuk final pada malam ini. Pada minit ke-19 separuh masa yang pertama. Selangor 1, Kedah 0. Pemain Kedah nampaknya begitu yakin Helmi akan berjaya mendakap bola itu ya, nampaknya. Namun begitu kesilapan ketiga membawa padah kepada pasukan Kedah. Tidak sepatutnya kesilapan yang begini dilakukan kerana kita lihat
tendangan yang dilakukan oleh Indra Putra tadi tidaklah begitu kencang ataupun berbahaya. Namun nasib menyebelahi pasukan Selangor dan jaringan yang begitu mudah daripada Frank Seattle. Kita dapat lihat juga kesungguhan yang ditunjukkan oleh Selangor sejak whistle permulaan. Mereka terus mengasak. Alex James, peluang untuk Alex James untuk menyambungkan kedudukan. Tetapi whistle dari pengadil. Lagi sekali Alex James yang sudah mengumpul 48 gol musim ini kecewa dengan keputusan dari pengadil. Saya lihat ini adalah challenge yang bersih dilakukannya. Evan Cesilo yang terjatuh dan kemudiannya whistle itu seolah-olah mengganggu Marlon Alex James walaupun rembatannya terkena kepada kaki Sufian Abdul Rahman. Ya, satu challenge yang fair di sana. Namun begitu pengadil tidak nampak dengan jelas saya rasa akan tindakan yang dibuat oleh Alex James tadi. Peluang yang begitu baik untuk beliau menjaringkan gol. Frank Seattle mengumpul 15 gol pada saingan Liga Super. Untuk menjadi penjaring terbanyak di atas Safi Sali yang mengumpul 11 gol dalam saingan Liga Super. Fadli untuk Marlon Alex James bekerja keras. Mungkin juga masa untuk pemain-pemain Kedah bangkit. Deflection terkena kepada Asharuddin, sepakan penjuru. Tetapi ada pemain Selangor yang mengalami kecederaan. Azrai tenang saja kerana mengetahui lawanan masih lagi panjang, Lan. Ya. Tetapi kesilapan yang dilakukan dari penjaga gol yang diharap-harapkan tadi memangnya agak mendukacitakan sedikit. Ya, Sepakan penjuru. Helmi nampaknya kesilapan tadi itu memang tidak sepatutnya berlaku ke atas Helmi, ya. Kerana sebagai penjaga gol kebangsaan. Dan kini kita dapat lihat Satu counter attack sekarang ini, 2 lawan 2 antara Seattle. Tetapi Safizan no nonsense approach. Keras corak permainannya bagi memastikan bahawa Frank Seattle dapat disekat. Sepakan penjuru dari Nelson Saint Martin tidaklah begitu menarik. Dihantar di hadapan pintu gol tadi. Terus membuka peluang kepada Selangor membuat counter attack. Mujur ada Safizan yang tidak naik ke atas, menyekat kemarahan Frank Seattle dan dapat menjadikan gol pertama perlawanan minit ke-19 tadi. satu tackling yang cukup baik ditunjukkan oleh Syafizan tadi. Begitu kemas dan bagaimana matangnya persembahan yang ditunjukkan oleh beliau, tidak terlalu gopoh, mengambil masa yang begitu baik untuk melakukan tackling ke atas Frank Seattle tadi. Helmi Aliza pastinya mahu terus melupakan keaiban sebentar tadi. Menyaksikan bagaimana pihak lawan dapat menghasilkan jaringan yang pertama. Jaringan tadi merupakan yang ke-9 bagi Frank Seattle dalam saingan Piala Malaysia. Marlon Alex James, siapa lagi kalau bukan dia yang menjadi penjaring terbanyak untuk saingan Piala Malaysia setakat ini dengan 14 gol. 13 perlawanan, 14 gol untuk Marlon Alex James. Sepakan gol pula yang mengecewakan dari Helmi. Ya, keyakinan diri beliau nampaknya menurun, ya. Kerana kesilapan yang begitu besar di mana seorang penjaga gol melepaskan tangkapan bola, itu adalah satu kesilapan yang besar. Dan nyata sekali kesilapan yang kerap dilakukan oleh beliau itu tadi menjejaskan sedikit keyakinan dirinya. Namun saya sempat melihat sebentar tadi Vito Andrak berikan kata-kata semangat pada beliau untuk terus bermain. Dan percuma Amri disalahkan tackle di tempat yang hampir sama dengan ketika Asharuddin menjatuhkan Karim Mohaimin. Yang dijatuhkan sebentar tadi ialah Fadli Bahrom. Bukan ke belakang dari Ivan Cesilo.
Positioning pemain-pemain Kedah ketika ini agak kelang kabut sedikit. Mereka cuba mencari rentak yang terbaik untuk menembusi barisan pertahanan. Ahmad Fauzi, defensive midfielder, membantu Syafizan Hashim di seberang sana. Taran ke dalam kepada Selangor. Urus pasukan Selangor, Zakaria Rahim enggan mengakui bahawa ini adalah home ground untuk mereka. Dan ada advantage katanya untuk pasukan Selangor. Dan diteruskan. Alon Alex James dikepung oleh 4 pemain. Mengadu kepada pengadil. Tapi dia perlu harus menumpukan perhatian kepada permainan ini. Kekasan kecil sebegitu tidak seharusnya penyebab beliau tidak dapat memberikan aksi terbaik. Asarudin sekali lagi menggunakan kebijaksanaan dan juga kelincahannya untuk mengatasi beberapa pemain Kedah. Taran ke dalam kepada Kedah, mengasak dari sebelah tepi. Jarang sekali mereka menggunakan antara Syukur Adan dan juga Indra Putra Mahyudin. Khairil kesorangan, begitu juga dengan Marlon Alex James. Tidak banyak dan juga tidak cukup bantuan dari tengah lan. Tapi kita perhatikan terlebih dahulu gerakan ini. Berlaga Helmi Eliza dengan Syafizan. Eli Aiboy di seberang sana. Fadli menenangkan keadaan. Yang kelang kabut. Pelanggaran berlaku di antara Helmi dengan Syafizan. Permainan diteruskan. Walaupun ada pemain yang mengalami kecederaan. Saya nak mengatakan bahawa support untuk pemain-pemain hadapan Kedah yang tidak dapat dimiliki oleh Marlon dan juga Khairil Mohamed. Ya, agak lambat ya support. Kerana kita dapat lihat disebabkan pemain Selangor sering melakukan serangan dan bola berada lama di kawasan bahaya Kedah, dan apabila bola di satu clearance ataupun hantaran dilakukan terus kepada penyerang Kedah, itu menyebabkan satu gap yang begitu jauh untuk pemain-pemain midfield ataupun pertahanan Kedah untuk datang menyokong penyerang-penyerang Kedah. Dan oleh kerana terlalu lama, penyerang-penyerang Kedah tidak mampu memegang bola begitu lama dan dia dirampas semula oleh pertahanan Selangor. Dan kita dapat lihat beberapa kali serangan ataupun counter attack yang dilakukan oleh Kedah diambil pulang balik oleh Selangor untuk melakukan serangan ke atas pasukan Kedah. Yang mengalami kecederaan tadi ialah penyaring gol iaitu Sieto. Tapi dengan pelanggaran Helmi dan juga Syafizan. Pulangkan semula kepada Sufian Abdul Rahman. Kesukanan ini ditunjukkan oleh Nelson Sam Martin. Aksi yang terakhir dengan pasukan Kedah. Walaupun Kedah selepas ini ada lagi pertarungan iaitu Piala AFC. Mereka layak ke peringkat suku akhir. Tahniah kepada mereka yang cuba mengibarkan bendera jalur gemilang pada pertandingan itu. Alex James tidak offside. Lambat. Kamil Tumin. Gerak perlahan ini mungkin boleh membantu satu line dengan barisan pertahanan terakhir Selangor. Tetapi Kamil Tumin lagi sekali memberikan keputusan yang sedikit kontroversi. Pastinya penyokong-penyokong Kedah kecewa dengan keputusan tersebut. 2 kali sudah Marlon Alex James ditangkap pada posisi offside. Nyata tidak offside tadi, Jenang. Saya dapat kata, terus terang saya katakan di sini nyata tidak ada offside. Kerana ketika hantaran dibuat, beliau berada di dalam kedudukan di belakang, di depan pertahanan Selangor. Antara Syukur Adan dan juga Nelson Sam Martin. Syukur Adan, pemain yang pastinya cuba mempertahankan barisan tengah. Peluang. Sufian berjaya menyelamatkan kedudukan. Dalam masa beberapa saat ini, Sufian diasak
Atas penjaga gol TMFC ini tenang saja, tetapi hantaran yang cantik dapat dilakukan. Tandukan mengelirukan dari Marlon Alex James. Fadli membuat follow up. Terlepas pula Marlon Alex James. Khairil Mohamed dengan kaki kiri. Terus ke arah Sufian Abdul Rahman. Tapi Marlon Alex James memiliki peluang yang baik tadi untuk menyamakan kedudukan. Begitu juga dengan Khairil Mohamed. Cobaan pertama daripada Alex James itu boleh ditekan satu Tandukan yang cuba mengelirukan cukup baik dan diselamatkan dengan begitu baik sekali oleh Sufian ya, kerana nyata tandukan sebegitu memang sukar bagi penjaga gol untuk menyelamatkan. Amaran untuk Sufian, Marlon dan juga Evan Cusilo. Marlon tidak puas hati. Cusilo menarik, bermain rugby pula. Lihat pembukaan padang dah tercabut-cabut rumput, perlu diperbaiki dengan segera. Semalam masing-masing tidak berkesempatan untuk menguji padang ini kerana hujan yang lebat. Nelson Saint Martin mengambil sepakan. Lambungan tinggi, tangkapan mudah, tangkapan yang pasti melegakan dan juga meyakinkan dari Sufian. Terus dihantar ke atas mencari Frank Sieto. Berdepan dengan Tiro Morgan. Tak lepas lagi. Mak Fauzi seperti biasa akan hadir untuk membantu. Asarudin. Jauh. Lebarkan mencari Eli Aiboy. Aiboy antara watak penting ketika Selangor memenangi treble juga. Menerusi jaringan hat-trick yang dilakukan oleh Fuentes. Cantik. Satu terupas kepada Marlon Alex James. Jawapannya, gol. Anda ingat Usain Bolt saja boleh melakukannya? Marlon Alex James juga mencium bootnya untuk menyamakan kedudukan. Penyokong-penyokong Kedah tidak sepatutnya masuk ke padang. Cukuplah untuk Marlon Alex James meraihkan kejayaan tersebut bersama dengan rakan-rakan sepasukan. Satu terupas cantik, gerak-geri yang dilakukan. Di manakah Cusilo? Peluang yang dapat dimiliki ini tidak disisiakan. Razman Roslan terpedaya dengan gerakan. Tenang, Marlon Alex James menumpaskan Sofian Abdul Rahman. Nelson Saint Martin, satu out swinger, lerek dan disudahkan dengan cemerlang oleh Marlon Alex James. Keraian seperti Usain Bolt. Saya setuju dengan Zainal cakap tadi ya, tenang. Kita dapat lihat begitu tenang beliau mengambil peluang itu untuk menjaringkan gol. Dan kita lihat di belakangnya dikejar oleh 3 pertahanan Selangor. Itu dia, kita dapat lihat pengalaman dan juga kekerapan menjaringkan gol. Memberikan beliau lebih matang dan keyakinan. Khairil Mohamed pula masih lagi dalam kawasan permainan. Kaki kiri Nelson Saint Martin, follow up, gol! Zainal! Pemain-pemain import malam ini kesemuanya mahu memastikan bahawa mereka pulang dan juga meninggalkan kenangan cukup indah kepada penyokong-penyokong, peminat-peminat bola sepak. Tak sampai seminit, Nelson Saint Martin dengan rembatan yang cukup padu tewas Sufian buat kali yang kedua. Dan jangan lupa Zainal, ya, jaringan ini melalui Mohamed. Dapat Khairil bagaimana Mohamed beliau membantu dan juga mengawal bola begitu cantik, melakukan cobaan, namun rebound daripada situ memberi peluang kepada... Ya, tak tunggu lama lah. Ya, terus satu jaringan cukup baik. Rembatan yang dapat dilepaskan umpama peluru first timer dari Nelson Saint Martin. Dia bukanlah penjaring tulen. Jarang-jarang namanya tercatat selaku skorer. Tetapi malam ini, pada minit yang ke-34, menjaringkan gol yang kedua, Azraiko barulah boleh nampak lega. Helmi Ariza juga nampak lega. Kembali keyakinan dirinya selepas melakukan kesilapan yang menghadirkan gol pertama pasukan Selangor sebentar tadi.
Dan Alex James ya, saya harap beliau menumpukan pada permainannya dan tidak selalu mengadu pada pengadil, kerana jika kita kerap mengadu kepada pengadil mendatangkan kebencian pengadil dan juga boleh menjejaskan konsentrasi. Sekali lagi Alex James melakukan gerakan secara solo dari kawasan sendiri masuk ke dalam kotak penalti. 3 pemain Selangor cuba mengejar. Dia sudah mendapat rhythm Nyelan untuk final malam ini. Memang tangkas pemain ini ya. Jolas Saleh perlu mengembalikan semula keyakinan, perlu mengarahkan semula Surendran, Cusilo dan juga Razman mengawal pergerakan Marlon Alex James yang jelas sekali seumpama seekor itik dalam air kerana mudah sekali pergerakannya dari bawah sampai naik ke atas. Nelson Sam Martin, gol yang ketiga dalam saingan Piala Malaysia ini. Bali Kedah di depan. Posisi yang memang mereka gemari, iaitu untuk sentiasa menguasai setiap perlawanan ini. Tidak mahu membenarkan pihak lawan. Saya cukup tertarik dengan permainan yang ditunjukkan oleh Tiru. Beliau nampaknya begitu matang persembahannya. Beberapa kali berjaya merampas bola daripada Frank Seater. Amri dan kaki kiri. Jangan lupa Zainal, Amri harus berhati-hati kerana kita tahu beliau jika berada dalam keadaan tekanan selalu melakukan tindakan yang kurang bijak. Amri Yahya, posisi sebelah kanan memang digemarinya. Dulia Mai Mulia Sultan Kedah masih lagi tenang. Sokongan padu yang diberikan oleh Dulia Mai Mulia Sultan meraihkan ulang tahun 50 tahun pemerintahan baginda. Jelas sekali bahawa mahu melihat Piala Malaysia ini kekal di bumi hijau kuning sekali lagi selepas 3 piala yang dibawa pulang oleh Azraiko dan juga anak-anak buahnya. Fadli, Nelson Sam Martin membuka permainan. Pemain nombor 27 untuk pasukan Kedah ialah Badrul Bakhtiar. Fadli baru di seberang sana. 2 pemain muda bakal menjadi legend kepada pasukan hijau kuning ini. Lagi sekali kita lihat Fadli, gol yang ketiga. Kesilapan barisan pertahanan, kesilapan Azharuddin kerana tidak mengeluarkan bola dari kawasan bahaya dengan cepat. Mengapa hendak dipusing-pusing lagi dalam kawasan itu? Sedangkan tahu bahawa keadaan permukaan padang yang licin, bola juga licin. Manakala pemain-pemain Kedah pastinya akan mencuba untuk merampas bola itu. Fadli Bahrom dengan gol yang ketiga. Saya rasa seolah-olah bahawa akibat daripada gol yang pertama tadi, semangat dan juga konsentrasi pemain-pemain Selangor hilang dan juga lenyap dalam sekejap mata lan. Ya, satu kesilapan daripada Razman ya, pertahanan Selangor di mana beliau Razman sebenarnya, bukan Azharuddin, Razman melakukan kesilapan yang cukup besar di sana dan saya beri pujian kepada Badrul ya kerana tidak putus asa mengasak dan kita dapat lihat ada yang asakan beliau itu kesilapan dilakukan oleh Razman dan satu jaringan yang cukup baik untuk pasukan Kedah. Minit 38, 3-1 Kedah yang tadinya ketinggalan. Razman Roslan lakukan kesilapan yang cukup besar pada final seperti ini. Clearkan bola itu, play safe. Itulah saya rasa matlamat yang perlu dilakukan. Lihat pemain-pemain Kedah tenang saja mengawal permainan. Alex James tidak offside. Antara
yang cukup bijak dilakukan oleh pemain muda tadi. Khalil Muhammad. Oh! Sayang sekali kalau tidak 4-1, game over untuk separuh masa yang pertama. Daripada tiru Zainal, baru saya sebut tadi pemain ini cukup baik persembahannya pada malam ini. Melakukan satu tackling dan merampas bola dan terus menghantar kepada rakannya. Saya tidak pasti siapa tadi dan terus melakukan hantaran jauh. Badrul Bakhtiar. Batur Balta menghantar terus pada Alex James. Namun Muhaimin agaknya terlalu confident. Satu vision yang cantik, yang baik sebenarnya dari pemain muda Kedah, iaitu Badrul Bakhtiar yang sudah dapat melihat di mana kedudukan Marlon Alex James. Hilang rentak pasukan Selangor ketika ini. Mereka ketinggalan 2 gol. Dengan jaringan yang terbaru yang dapat dilakukan sebentar tadi oleh Fadli Bahrum. Lagi sekali hantaran jauh mencari Marlon Alex James. Bola sudah pun keluar. Minit ke-39. Jaringan yang ketiga. Minit ke-34. Gol yang kedua. Minit ke-32. Gol penyamaan. Kedah belum puas dengan 3 gol yang mereka miliki. Bola sudah pun keluar dari Syafizan. Tapi saya lihat dan sebaik saja pasukan Kedah melepaskan gol yang pertama, barisan pertahanan mereka terus diperbaiki. Tidak ada banyak kesilapan-kesilapan, malah kesilapan kecil pun suka dapat dilihat. Betapa mereka bangkit dengan pantas sekali untuk bermain seperti biasa dan juga terus melupakan kesilapan yang dilakukan oleh rakan sepasukan tadi. Dan saya percaya selepas ini Helmi Aliza akan lebih yakin lagi lah. Ya. Pada awal pun mereka tidak melakukan banyak kesilapan Zainal, ya. Mereka lebih tenang. Yang nyata sekali hasil jaringan yang dilakukan oleh Selangor tadi adalah kerana kesilapan penjaga gol Helmi, ya. Namun begitu nampak lihat kematangan Victor mengatasi masalah ini dan kita dapat lihat bagaimana tiru pula persembahan yang cukup baik daripada beliau membantu terus persembahan yang menarik daripada Kedah setakat ini. Anda percaya ataupun tidak untuk pemain tempatan. Itu skill yang menarik dilakukan oleh Tiru Nelson. Kembali kepada Nelson Sam Martin. Peluang untuk gol yang keempat. Tiru Murugan. Dengan satu skill yang cukup tinggi, Nelson Sam Martin memperdayakan dengan cukup mudah pemain-pemain pertahanan Selangor. Hasil kuisan yang dilakukan oleh Tiru tadi Hasil menambat, kuisan. kuisnya cukup baik, Dia menguis bola itu dan saya terus baru saya memuji persembahannya dan di depan saya dia melakukan satu aksi yang cukup baik, terus menambat hati saya kepada pemain ini. Sepakan percuma, ya, sepakan penjuru yang kedua. Kita seolah-olah berada di Stadium Darul Aman. Marlon Alex James cuba menanduk. Fauzi mendada terlebih dahulu. Masih lagi dalam kawasan Fauzi Syari. Indra Putra. Dia perlu bangkit untuk membantu rakan-rakan sepasukan. Tapi dapat dipintas oleh Syafizan. Begitulah gerakan-gerakan yang jelas menyebabkan penyokong-penyokong hijau kuning tidak senang duduk kerana mahu sama-sama terbabit dan juga meraihkan setiap gerakan yang dilakukan. Fadli Bahrum merupakan penjaring gol terbanyak untuk saingan Piala Malaysia musim ini. Hari ini menambah satu lagi menjadikan 9 kesemuanya. Begitulah aksi pemain muda pasukan Kedah yang ditonjolkan dengan cukup berani sekali oleh Azraiko. Dan selain daripada untuk menghadirkan hadiah ulang tahun ke-50 pemerintahan Sultan Abdul Halim, saya percaya juga Lan, hadiah ini adalah untuk Allahyarham Datuk Ahmad Basri Akil. Apa yang pasti Zainal, ya, kita dapat lihat kepantasan, ya. Kepantasan di dalam era bola sepak moden dikuasai oleh Kedah pada malam ini. Tak cukup pantas lagi sebenarnya. Mungkin keadaan padang yang begitu lembap menyukarkan pergerakan. Perlu diperbaiki padang ini. Dikeluarkan oleh Huggins. Lontaran ke dalam lagi. Di sebelah kiri pintu gol. Selangor harus memperkukuhkan pertahanan
kerana kita dapat lihat kesilapan demi kesilapan dilakukan oleh mereka menghasilkan barisan pertahanan. pertahanan Selangor. Sekali lagi mengecewakan persembahan mereka pada malam ini. Khairil Mohamid walaupun belum menjadikan gol, tetapi dia tetap banyak mengucak-kacirkan barisan pertahanan. Berusaha keras untuk merampas bola. Pengadil berikan sepakan percuma kepada Selangor. Syukur Adan juga perlu menggunakan pengalamannya, menaikkan semangat rakan-rakan sepasukan. Ali Aiboy, Frank Sieto, kaki kiri terus ke dakapan Helmi Aliza. Sieto menjaringkan gol yang kedua. Gol yang merapatkan kedudukan pada final Piala FA di Shah Alam. Kali ini dengan kaki kiri yang terus ke arah Helmi Aliza Elias. Kali ini Helmi kita dapat lihat beliau sungguh berhati-hati untuk menangkap bola itu tadi. Amri turun ke bawah untuk membantu, tapi dilihat Khairil Mohamid turun ke bawah juga untuk menyekat kebaraan pemain-pemain Selangor. Safi Sali, Azlan Johar malam ini tenggelam. Belum ada peluang yang terbaik untuknya. Amri mencari gol yang boleh merapatkan kedudukan. Seterusnya menjadikan pelawanan akhir pada malam ini lebih hangat dari biasa. Sepatutnya dalam keadaan padang begini, cubaan-cubaan dari jauh Perlu dilakukan. perlu dilakukan kerana ini adalah peluang yang cukup baik. Namun begitu kita dapat lihat Safi nampaknya beliau tidak mendapat peluang untuk melakukan rebatan kerana kita tahu beliau mempunyai rebatan yang cukup baik juga. Ya. Namun begitu untuk memperoleh ini kita haruslah mempunyai peluang. Osman bukan kesilapan besar tadi untuk menghadiahkan gol yang ketiga. Di Bahrum Tiru, pusing-pusing Tiru, bahaya kedudukan ini. Tapi dia pegang waktu kalah. Akhirnya Sieto yang dipersalahkan. Ada kes di situ kan, kerana masing-masing berebut sebenarnya. Namun begitu advantage diberikan kepada Tiru Morgan untuk pasukan Kedah mendapat sepakan percuma. Thailand separuh masa yang pertama bakal berakhir dan saya percaya bahawa apa yang dapat disajikan ketika ini oleh Kedah dan juga Selangor Darul Ehsan mencerminkan betapa kesungguhan ditunjukkan oleh mereka untuk mencari keselesaan sebelum bermain di separuh masa yang kedua nanti. Ali Aiboy dengan serangan terakhir, lock dan juga chip cuba memperdayakan Helmi Aliza. Dia akan pulang ke Indonesia esok dalam hati yang cukup berat. Permainan berakhir ditamatkan oleh pengadil dari Perak, Rosli Syahrul dengan 3-1. Terima kasih Jasni. 45 minit lagi untuk Kedah melakar satu lagi sejarah bola sepak tanah air. 45 minit tugas pasukan Selangor menyekatnya, mencatat sejarah yang lain pula, iaitu the greatest comeback. Setakat ini bukan mudah sebenarnya, dasarkan kepada corak permainan yang dipamerkan utamanya oleh barisan pertahanan dan juga midfield pasukan Kedah, yang jelas sekali tidak memberi ruang, tidak membuka ruang langsung pada pemain-pemain Selangor seperti Syukur dan juga Indra Putra Mahyudin. Mereka mendahului tadi. Surendran, satu lob dikeluarkan oleh Victor Andrak. Nelson Sam Martin pada tahun lalu jelas sekali final Piala Malaysia ini adalah milik Marlon Alex James menerusi ledakan 2 golnya. Tapi tahun ini dengan jaringan yang cukup menarik dilakukan oleh Nelson Sam Martin, iaitu pada minit ke-34, saya menggambarkan dia bakal menjadi perancang dan juga perancangan utamanya. Dalam pada itu, Azlan Johar masih lagi bersama dengan saya. Bailalan, 45 minit yang tinggal sekarang ini untuk pasukan yang ketinggalan, terutamanya apa yang perlu dilakukan. Tapi dalam pada itu kita lihat terlebih dahulu Khairil Mohamid
Sofian memberanikan diri. Gerakan solo yang dilakukan oleh pemain muda itu sebentar tadi, yang jelas sekali tidak mahu juga mengaku kalah dalam gerakannya untuk menewaskan barisan pertahanan. Indra Putra, Safizan, lancar ringkas bagaimana hendak memulihkan semangat pasukan Selangor yang ketinggalan 2 gol ketika ini. Ya, mereka harus memperkemaskan lagi pertahanan dan bahagian midfield mereka, Zainal. Ya. Dan kepatasan pemain Kedah kita dapat lihat di separuh masa pertama tadi haruslah disekat dan dicabar, kerana tanpa cabaran pemain-pemain ini akan bergerak lebih pantas lagi dan memberi lebih kesukaran kepada pemain-pemain Selangor. Seto menyambut semula hantaran dan juga sepakan penjuru yang dilakukan oleh Iboy tadi. Advantage diberikan kepada pasukan Kedah. Marlon Alex James, perhatikan di manakah kedudukan Karim Mohamed dan juga Nelson Saint Martin bergerak secara solo, tetapi pujian harus diberikan kepada Amri yang dapat mencuri bola dari kaki Marlon Alex James. Pantas tempo permainan ketika ini. Sepakan percuma diberikan kepada Safi Sali, tapi pujian harus diberikan kepada Amri. Begitu cantik tackling dan kemas dilakukan oleh Amri, merampas bola daripada kaki Alex James tadi. Sepakan percuma setengah padang. Helmi, yang menariknya jurulatih penjaga gol Kedah Ahmad Sobri Ismail tidak masuk ke dalam dressing room. Jelas dia ada 100% kepercayaan kepada Helmi Aliza. Satu free header untuk Seattle. Tidak ada cabaran yang dilakukan oleh Bernard Huggins. Malah agak jauh pula Ali Iboy untuk menyambutnya. Saya agak heran kenapa. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana tandukan ini. Pemain-pemain Kedah termangu saja, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pemerhatian mereka tadi, Lan. Ataupun mereka menunggukan tiupan whistle menyangkakan itu satu offside. Namun begitu saya heran mengapa Frank Seattle tidak melakukan penyudah terus ke arah gawang gol. Cantik lembatan kaki kiri. Oleh yang dilakukan oleh Safi Sali, itu yang perlu dilakukannya dengan lebih kerap lagi. Tak kiralah half ataupun quarter chances. Peluang-peluang separuh seperti itu yang patut dilakukan dan juga diambil oleh Safi Sali. Seperti biasa, seperti di separuh masa yang pertama tadi, awal permainan milik pasukan Selangor. Tidak ada pertukaran juga dilakukan oleh Dolas Saleh dan juga Azraiko. Surendran dipersalahkan. Malam ini kata Dato' Osman Aziz, dia hendak memperkenalkan kepada bola sepak Malaysia seorang pemain muda yang mempunyai potensi cukup besar, baru berusia 17 tahun. Dah tahulah kalau peluang itu bakal dimiliki oleh pemain yang dimasukkan. Bahan jarak jauh, tapi sudah pun dihentikan permainan oleh pengadil Rosdi Syar. Jadi import tahun depan, Lan. Satu kenangan ya pada perlawanan hari ini, kita dapat lihat bagaimana 2 pemain import Kedah dan juga 1 pemain import Selangor menjaringkan gol. Fauzi lalu jauh untuk dikejar oleh rakan-rakan bahagian hadapan. Offside juga sebenarnya kedudukan Marlon Alex James lagi. Di seberang sana pula Izhar Salim, waktu pengadil dari Perak. Offside yang ketiga daripada Alex James. Terima Boy terlepas pula. Surendran mau membuka semula permainan ini. Apa dirampas oleh Fadli. Lepas Razman. Indra Putra. Syukur Adan. Persembahan yang baik dapat ditunjukkan oleh Selangor ialah ketika mereka melakukan comeback untuk seri 3-3 dengan PDRM, layak ke separuh akhir menerusi jaringan gol tempat lawan. Mereka ketinggalan dan juga diambang penyingkiran, tetapi bangkit
menyamakan kedudukan minit akhir menerusi sepakan penalti Frank Seattle. Di separuh Almi. masa pertama tadi kita lihat Eli Iboy Ya, kurang aksi-aksi yang baik daripada beliau. Ali Boy mencari Safi Sali. Fauzi. Tenang saja. Badrul. Dan 1-2 mau dilakukan. Nelson Sam Martin. Bahkan percuma diberikan kepada Selangor dalam kawasan Selangor. Dapat disekat sebentar tadi oleh Marlon Alex James untuk melengahkan serangan Selangor. Asarudin. 2-3 pemain Selangor sedang membuat warming up di belakang pintu gol Sufian Abdul Rahman. Mungkin dalam masa 8 ataupun 9 minit lagi, kerana kebiasaannya 15 minit yang pertama, separuh masa kedua ada pertukaran dilakukan untuk mengubah kedudukan terutamanya bagi pasukan yang ketinggalan. Seattle namanya mula menjadi perhatian ketika bersama dengan pasukan Perak. Keluarkan ditiru terus kepada Alex James, pada Nelson Sam Martin. Tidak offside. Kena pohon Marlon Alex James sebentar tadi. Tapi yang berada pada posisi offside ialah Khalil Muhaimin. Mojo Nelson Sam Martin tidak menolak kepadanya tadi. Satu kombinasi yang cukup baik di antara kedua-dua pemain tadi. Kita dapat lihat bagaimana Martin melakukan satu hantaran yang cukup baik kepada LFJ. Rendren jarang sekali dapat peluang untuk membantu membuat overlapping. Melekat itu Andrak dengan Frank Seattle. Tackle kemas dilakukan oleh Syafizan. Siapa yang membantu Frank Seattle sebentar tadi? Ali Boy diasak dari belakang oleh Bernard Huggins. Surendran. Radi Madin. Pembantu yang cukup setia. Dikeluarkan oleh Huggins. Tampanan yang hampir membuka peluang kepada Ali Boy. Asarudin. Razman. Dia mengetepikan Nazrul Erwan Makmur, pemain yang dipinjam di Kelas FC dalam kesebelasan utama. Olah Saleh pada hakikatnya juga Azlan memiliki ramai pemain-pemain muda yang boleh diketengahkan. Memang rasanya sudah sampai masanya untuk pemain-pemain ini. Terutamanya Amirul Hadi Saya rasa beliau patut diberikan peluang di dalam perlawanan ini. Dia merebut tempat dengan Ali Boy. Indra Putra bergerak secara solo. Dua pemain membayangi. Indra Putra Mahyudin berjaya mendapatkan sepakan penjuru yang ketiga untuk pasukan Selangor. Keras bekas pemenang kasut emas ketika zaman tidak ada pemain-pemain import. 2 tahun berikutnya dihantar lagi, dimasukkan semula pemain-pemain import ini. Safi Sali mencari ruang, permainan diteruskan oleh pengadil. Razman saja seorang yang di bawah, lontaran ke dalam. Ball hand sebenarnya, dakwaan handball dakwaan dari Safi Sali, tapi bola itu terkena tangan secara tidak sengaja. Tangan Marlon Alex James. Offside, Khalil Muhaimin lagi. Dan kurang berhati-hati. Masih lagi dalam kawasan permainan. Fizan lalu cepat dihantar ke atas. Fauzi terlepas sedikit. Sarudin, Huggins dan juga Seattle. Badrul terlepas.
Dibantu oleh Nelson Saint Martin. Biru. Agak perlahan ya di separuh masa kedua ini. Bagi pasukan Kedah, saya percaya akan cuba mempertahankan gol-gol yang mereka miliki itu. Cukup berharga jumlah tersebut, tetapi jangan lupa bahawa mereka mampu untuk melakukan counter attack yang sudah pun dilancarkan. Sufyan meluru pantas, Surendran mengalami kecederaan. Apakah permainan ini akan dihentikan oleh Pak Long ataupun tidak? Dikeluarkan oleh Marlon Alex James. Surendran bekerja keras kerana counter attack yang dilancarkan oleh Kedah tadi adalah untuk mencari Alex James ataupun Khalil Muhaimin. Tolak-menolak berlaku di sana. Pada keadaan sekarang cukup selesa ya untuk jurulatih memperkemaskan kembali permainan pasukan masing-masing. Kerana kita dapat lihat dari permulaan awal tadi separuh masa kedua bagaimana pemain kedua-dua pasukan nampaknya bermain begitu perlahan, tidak seperti di separuh masa pertama tadi. Surendran, B. Gunalan, Abdul Ghani Rahman, Fazli Syari, Amirul Hadi, Nasrik Baharom, Syafiq Rahim dan juga Fitri Syazwan Radwan adalah pemain-pemain simpanan untuk Dollah Sarih dan juga Selangor. Sabri Abu, Syafiq Jamal adalah pemain-pemain pengalaman untuk Kedah di bangku simpanan. Suasana agak tenang di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika ini. Amirul Hadi bersiap sedia untuk dibawa masuk. Syafizan dikeluarkan oleh Evan Cusilo. Rempuhan dari belakang dibenarkan oleh pengadai Rosdi Syahrul. Amri Syukur cuba dari jarak jauh, gaya seperti Zabi Alonso. Pertukaran pertama untuk final pada malam ini. Surendran dibawa keluar kerana mengalami kecederaan. Amri Yahya dipanggil untuk mengisi slot back kanan. Jadi ini pertukaran yang menarik, Azlan Johar, kerana sekurang-kurangnya Amri berpeluang beraksi daripada posisi yang menjadi kegemarannya. Beliau bukan saja, beliau ini pemain yang boleh beraksi di banyak tempat. Dan saya pernah lihat dia beraksi di bahagian serangan dan berjaya menjadikan gol juga untuk pasukan Selangor, dan saya rasa ini satu aset yang penting ya, Amirul ini untuk pasukan Selangor. Offside pula. Kad kuning. Surendran keluar dalam keadaan yang cukup kecewa kerana mengalami kecederaan. Ali Aiboy jaya mendapatkan sepakan penjuru yang keempat secara keseluruhannya untuk pasukan Selangor. Ali Aiboy akan mengambil sepakan ini lagi. Di bola di dalam padang, Syarul mengeluarkan satu daripadanya. Kini ada 5 pemain merah kuning menanti. Dapat lakukan tandukan, terkena palang dari Frank Siato tadi. Dipping header yang dilakukan oleh Frank Siato. Semua pemain Kedah hanya mampu untuk melihat saja tandukan yang dilakukan oleh Siato tadi. Lihat bagaimana kedudukan ini, walaupun salah seorang pemain Kedah cuba untuk menyelamatkan kedudukan. 2 kali ya free header diperolehi oleh beliau ya. Namun begitu agak mengherankan, tidak ada challenge daripada pasukan pemain-pemain Kedah, Utamanya dari Bernard Huggins. Saint Martin dapat juga menjolok bola itu kepada Fazli Bahrom, terus mengalami kecederaan. Mana dihentikan.
Banyak penyokong-penyokong Selangor yang pada saya tidak ramai sebenarnya. Bukan standard sokongan yang sepatut diberikan oleh mereka pada skuad Nurul Salih ini. Rata-rata dengan wajah yang cukup kecewa. Alex James terlepas dari tangkapan Sukla. Satu cubaan yang cukup baik. Seolah-olah nak menunjukkan sesuatu kepada Nasir Sam Martin. Ada lembatan begitu. Clearance yang kurang kemas dilakukan oleh Razman. Dan bola itu jatuh betul-betul di hadapan Marlon Alex James. Sepakan penjuru yang ketiga untuk Kedah. Sebelah kanan. Yang pertama untuk mereka di separuh masa yang kedua ini. Sam Martin rendah saja. Dan angin ialah Indra Putra. Saling menunggu bola. Lagi dalam permainan. Indra untuk Syukur Adan. Yang membuka permainan di seberang sana ialah Eli Aiboy. Apa yang dapat dilakukan oleh Eli Aiboy. Tetapi lihat betapa rajin dan juga cukup cemerlang tindakan yang dilakukan oleh Badrul Bakhtiar. Turun ke bawah untuk merampas bola itu. Kesukaran yang dihadapi oleh Selangor ketika ini Azlan Johar untuk menembusi barisan tengah, bukan barisan pertahanan pasukan Kedah. Mereka harus lebih maksud saya mereka harus bangkit je Tina. Kita tidak dapat lihat sesuatu ketangkasan di dalam serangan dan juga pemain-pemain Selangor ini. Dan kita dapat lihat Eli Aiboy terutamanya tidak ada sumbangan daripada beliau. Ada beberapa insiden yang berlaku di belakang pengadil Rosdi Syarul. Diharapkan pemain-pemain akan bekal dengan bermain bola sepak sahaja. Dengan keseluruhan dari Syafizan tadi, alat pergerakan Safi Sali, Nasir Sam Martin dan juga Syukur Adan dipanggil oleh pengadil supaya tidak terus bergeser. Lontaran ke dalam kepada pasukan Kedah. Selangor dengan pertukaran kedua Azlan Johar. Jelas sekali cukup terdesak mereka sekarang ini untuk merapatkan kedudukan. Kerana bekas pemain sayap pasukan Perak iaitu Surendran sedang bersiap sedia untuk turun dan juga masuk beraksi. Amirul Hadi. Dorongan baik tetapi terlalu kuat, jauh untuk Eli Aiboy. Selangor harus dengan cepat mencari gol. Gol untuk menaikkan semangat pemain dan kemasukan Surintren ini. Ya, sungguh baik ya kerana pemain ini pantas dan nyata. Seperti saya katakan tadi, Eli Aiboy dikeluarkan kerana saya cukup tidak berpuas hati dengan persembahan yang ditunjukkan dan sumbangan yang ditunjukkan oleh beliau pada permainan pada malam ini. Eli Aiboy, pemain sayap yang sama-sama dengan Bambang Pamungkas. Dan masih lagi diteruskan. Walaupun Kem Selangor mendakwa bola pun keluar ke kawalan sebelah tepi Khairil Muhaimin tadi. Sarudin seperti biasa bekerja keras. Final yang pertama untuk dirinya. Kesempatan ini digunakan oleh pemain-pemain Kedah memperlahankan permainan, mengecewakan dan juga mengganggu rentak Selangor. Sam Martin jauh mencari Marlon Alex James, dikeluarkan oleh Razman, dihantar semula ke dalam kawasan bahaya oleh Fauzi Syari. Offside. Siapa yang offside? Marlon Alex James ataupun Khairil Muhaimin? Khairil Muhaimin yang offside. Agins lebih dahulu datang ke depan, bantu oleh Tiru. Amirul Hadi ke sebelah kanan, Surendran di sebelah kiri. Sentuhan pertama Surendran.
dua ribbon yang diikat di telinga Piala Malaysia. Merah kuning, hijau kuning. Salah satu akan dibuka nanti. Sekali, Heru. Rendran belum ada peluang untuk menggunakan kepantasannya. Meninggalkan Perak, langsung dapat beraksi dalam final Piala Malaysia. Debut pertamanya ialah ketika menentang Negeri Sembilan Nazar. Helmi Aliza menang saja kali ini. Saya masih menantikan kemasukan pemain berusia 17 tahun itu. Dan ini adalah satu pengembangan yang cukup baik untuk kemajuan bola sepak negara. Pulang pada Azrai, apakah dia mahu memperkenalkan pemain tersebut kepada kita semua. Putaran ke dalam, permainan sedang dikuasai oleh Selangor ketika ini, tapi tidak ada ruang untuk mereka mengasah. Nelson Sam Martin sedang mengalami kecederaan. Permainan ada tinggal lebih kurang 23 minit lagi. Kalau diikutkan Lan, masih jauh perjalanan sebenarnya bagi pasukan hijau kuning untuk mereka pulang dengan Piala Malaysia buat kali yang kedua berturut-turut. Ingatkah anda pada penghujung tahun 80-an mereka berantak dengan pasukan Selangor, pasukan Kuala Lumpur, kalah 3 kali sebelum tahun 1990, menumpaskan Singapura 3-1 untuk memenangi Piala Malaysia buat kali yang pertama. Di Selangor tahun 2005, menumpaskan Perlis adalah yang terakhir, kali yang ke-32. Mereka menjulak Piala Malaysia, advantage kepada pasukan Kedah. Dorongan yang baik. Mampukah gol yang keempat dapat dihasilkan? Terjatuh pula. Sayang sekali Khairil mempunyai peluang untuk mendapatkan gol yang keempat, menutup terus cerita final malam ini. Ya, beliau mengambil masa yang begitu lama yang ingin menunjukkan skill. Memang betul beliau mempunyai skill yang cukup baik, tetapi jaringan adalah satu skill yang cukup menarik. Lambat untuk melepaskan rebatan. Hairil Mohamed telah menjaringkan gol yang ketiga pada final Piala FA. Amri bekerja keras dengan Razman. Safi Sali mencari ruang. Selangor mengasap sekarang ini. Helmi Aliza dibantu oleh Victor Andra. Syafizan pula mengalami kecederaan. Inilah yang tidak mahu kita saksikan. Semakin ramai yang mengalami kecederaan, mengganggu rentak final ini. Tapi apakan daya, tapi itu tadi adalah satu tindakan yang cukup berani yang dilakukan oleh Syafizan. Penyokong-penyokong Selangor yang jelas sekali kecewa malam ini. Mereka datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Tidak kecewa lagi. Dengan hasrat sebenarnya untuk mencari keajaiban yang boleh menyekat kemarahan pasukan Kedah Darul Aman bimbingan Azrai Abdullah ini. Sabri Marabu di belakang sana menunggu peluang untuk dibawa masuk. Pemain yang telah dilayangkan kad merah, pemain gantian dia dilayangkan kad merah final Piala FA. Fizan masih lagi dirawat di luar padang. Stadium malam ini diwarnai dengan merah kuning, hijau kuning. Azrai dengan baju yang saya rasa membawa tuah kepadanya. Saya baru nak sebut tadi. Dia gemar betul pakai baju itu. Dan dia bakal mencipta sejarah. Tengah hari tadi ditabalkan selaku jurulatih paling popular 2 kali berturut-turut, Amirul Hadi. Pas Amirul untuk Syafiq Sali. Ahmad Fauzi bekerja keras. Ahmad Fauzi ditolak dari belakang.
Lepas ni you kena minta baju tu dekat Azrai. Macam mana, apa jawapan dia ni? Dia akan simpan baju itu. Fazli Syari, pemain yang baru pulih dari kecederaan lutut yang serius, yang juga sedang mengetuk pintu pasukan kebangsaan semula. Menjadi pertaruhan terakhir Dollah Saleh untuk final malam ini. Dia akan beraksi di bahagian tengah. Dalam pada itu offside pada kedudukan Karim Mohaimin. Siapa yang akan dibawa keluar? Apakah Safi Sali? Apakah Indra Putra Mahyudin yang sudah kian tenggelam? Ataupun ada pertukaran di barisan pertahanan oleh Dollah Saleh. Razman. Lagi sekali mereka mencuba dari bahagian tengah. Tak dapat menembusinya. Nelson Sematin. Offside. Tindakan bijak dari Cusino. Cepat. Indra Putra dibawa keluar. Pemain yang ada saham dalam gol yang pertama pasukan Selangor. Fazli Syari. Tugas yang berat. Dia, Amirul Hadi dan juga Surendran adalah tenaga baru yang dibawa masuk oleh Selangor ketika ini. Mampu atau tidak, mereka mengubah kedudukan. Seto berlaga dengan Helmi Aliza. Dibiarkan saja oleh pengadil. Kerana beliau yang rebah. Advantage kepada penjaga gol saja. Sentuhan pertama dari Fazli. Surendran mengejar. Putaran ke dalam Selangor. Fazli dengan rembatan berebut pula dengan Frank Seto. Masing-masing bahu bertindak selaku wira bagi mendapatkan peluang. Selangor merapatkan kedudukan. Khairil dan juga Marlon Alex James memang sukar untuk dikekang. Syukuradan. San Martin lepas. Antara perkara yang sangat-sangat saya tak mahu lihat pada final inilah ialah jaringan yang banyak di separuh masa yang pertama. Kerana ada tendensi, ada kecenderungan melengahkan permainan selain daripada tempo permainan itu tidak sehebat separuh masa yang pertama. Inilah yang sedang berlaku ketika ini. 16 minit yang terakhir yang cukup mendebarkan bagi Selangor. 16 minit yang agak lama rasanya bagi pasukan Kedah terutamanya. Lagi sekali dummy baik dapat dilakukan oleh Marlon Alex James. Tiru Morgan naik ke atas. Calon untuk man of the match. Cantik dorongannya. Bola sudah pun keluar. Gerakan-gerakan menarik yang dapat dilakukan oleh pemain-pemain Kedah ini. Karim Mohamed juga terpabit. Ada pertukaran bakal dilakukan oleh skuad Kedah. Tak tahu siapa yang akan dimasukkan. Kerana ada dua pemain sedang melakukan warming up. Syukur. Amirul Hadi. Merupakan percubaan dari Amirul Hadi. Main nombor 16 yang akan dibawa masuk oleh pasukan Kedah. Fazliata Taib, pemain pertahanan yang dibawa keluar. Saya diberitahu bahawa ada pertukaran besar akan dilakukan. Advantage diberikan kepada pasukan Selangor. Seto melakukan percubaan terus pada sudut yang sukar. Mengecewakan Surendran dan juga Syukuradan. Tiru menyangkakan bahawa pengadil menghentikan permainan. Tetapi diteruskan. Rembatan yang mengecewakan dari Frank Seto.
Vito Andrak dibawa keluar. Ia terencot-encot sekarang ini. Fazliata Taib akan mengambil alih tempat ini ataupun Syafizan akan dibawa masuk. Inilah man of the match pada tahun lalu. Tapi kecederaan tidak dapat dikekang lagi. Azlan, ini satu keputusan yang cukup besar dilakukan oleh Azraiko kerana terpaksa mengeluarkan kaptennya yang juga merupakan tonggak utama barisan pertahanan. Ya, satu tindakan yang harus dibuat oleh jurulatih ini kerana kecederaan yang dihadapi oleh ketua pasukan ini mungkin akan menjejaskan pertahanan Kedah, dan daripada Kedah menerima padah, lebih baik memberi peluang kepada pemain lain untuk menggantikan beliau. Fazliata dengan sumbangan yang pertama tadi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Syafi'i Sali sudah yang sukar dapat menewaskan Helmi Aliza. Ada sebenarnya penyokong-penyokong pasukan Selangor di stadium ini. Kalau tadinya mereka senyap saja, Syafi'i Sali dalam kedudukan yang sukar, satu tening yang baiklah. Kerana dia dapat melepaskan rembatan ketika dia berpusing pada posisi yang sukar. Colokan yang dapat dilakukan sebentar tadi dari luar kotak penalti menewaskan Helmi Aliza. Baru saja ketua pasukan Kedah dikeluarkan dan jaringan gol dipoleri oleh pasukan Selangor. Dan nyata sekali kesungguhan yang ditunjukkan oleh Syafi'i ini memberi satu peluang yang cukup baik kepada pasukan Selangor untuk bangkit dan memberi peluang kepada mereka untuk memenangi perlawanan ini. Minit ke-79, ada 10 minit lagi. Pengurus pasukan Zakaria Rahim mengarahkan pemain-pemain Selangor terus masuk ke dalam kawasan lawan untuk terus mengasak. Helmi Aliza perlu berhati-hati. Ini adalah situasinya yang menyaksikan sepakan gol diberikan kepada Kedah. Fazliata Taib, tampanannya telah membuka peluang kepada Selangor mendapatkan gol yang pertama pada final Piala FA. Putaran ke dalam Kedah. Syafizan, Tiru dan juga Bernard Huggins. Tambah pula dengan keadaan Fazliata. Mereka perlu fokus, konsentrate kepada asakan-asakan dilakukan oleh Selangor ini. Marlon Alex James, bola telah pun keluar. Selangor harus terus menyerang kerana mereka kata orang got nothing to lose. Mereka harus terus melakukan serangan kerana peluang sekarang ni untuk mereka mendapatkan satu gol adalah cerah. Amri, bahaya tampanan dari Amri tadi. Lepas Fadli Barum mengejar. Putaran ke dalam diberikan kepada Selangor. Fazli Syari berjaya mendapatkan sepakan percuma. Amirul Hadi berbabit. Dalam gol kedua Selangor dijaringkan oleh Syafi'i Sali sebentar tadi. 6 gol yang dikumpul oleh Syafi'i Sali dalam saingan Piala Malaysia ini. Fazli Syari, Syukur Adan bersungguh-sungguh. Pasukan Selangor ketika ini nampak mereka sudah ada urgensi. Dalam keadaan setengah jam tadilah kita lihat betapa mereka mencuba, seolah-olah mencuba sahaja, tapi tidak ada kesungguhan yang nyata. 11 gol jaringan Syafi'i Sali. Ada pertandingan Liga Super untuk meletakkan beliau di tangga yang ke-7 selaku penjaring terbanyak. Kesilapan daripada penjaga gol Kedah, kita dapat lihat ini memberi peluang kepada pasukan Selangor. Apakah anda mengatakan bahawa positioningnya yang kurang tepat? Kerana kita dapat lihat tadi semua pemainnya di sebelah kanan, tapi beliau menendangkan bola itu ke sebelah kiri dan itu. Okey. Bukan jaringan tadi. Tiru mencari Marlon Alex James. Belum mencari gol yang keempat. Diasak habis-habisan. Nelson Saint Martin datang membantu.
tolakkan yang baik. Tapi Sufian lebih pantas. Sufian tewas 3 kali di separuh masa yang pertama. Selepas beraksi dengan cemerlang. Cantik lepas Franciato. Kedudukan yang cukup menarik sekali untuk dapatkan gol penyamaan. Tetapi pujian harus diberikan kepada Tiru yang melakukan tackle yang cukup penting. Kita lihat dia dapat melepaskan diri, mencari ruang saja tadi untuk melepaskan rembatan. Tiru Morgan malam ini berhabis-habisan untuk menyekat pihak lawan. Sepakan penjuru dikeluarkan oleh Sematin. Safi Salih. Sarudin. Bahaya. Helmi Aliza. Terlepas pula daripada tampanan Surendran tadi. Sepakan percuma diberikan kepada Kedah. Tetapi sekarang ini Lan, pressure, tekanan yang sedang dihadapi oleh pasukan Kedah. Dan ini juga perlukan satu perubahan taktik terutamanya dari pasukan Kedah. Ketiadaan Victor nampaknya memberi kesan terhadap persembahan ataupun kemantapan pertahanan Kedah, dan ini nampak oleh pasukan Selangor. Dan mereka nampaknya sekarang sudah mula melakukan asakan, dan jaringan gol kedua melalui Syafi tadi membangkitkan semangat mereka, dan ketiadaan Victor pula memberi peluang kepada mereka untuk melakukan sesuatu. Tidak ada yang mustahil ketika ini. Pertukaran akan dilakukan. Nelson Sematin akan dibawa keluar, bermakna lebih defensif pasukan Kedah. Tetapi kita lihat terlebih dahulu peluang ini yang dimiliki oleh Surendran. Sayang sekali dia tak dapat menampan dengan tepat di hadapan pintu gol. Adigun nama samarannya. Nelson Sematin menjaringkan gol yang kedua. Sumbangan yang cukup besar. Sumbangan yang terakhir dari Nelson Sematin untuk negeri Kedah pada tahun ini. Kemana hala tujunya, dia saja yang tahu. Sabri Abu akan berpasangan dengan Fauzi Syahri untuk memastikan bahagian tengah tidak akan terus dibolosi oleh pemain-pemain Selangor. Lepas Amirul Hadi. Surendran. Silapan Surendran sedikit. Malon Alex James. Mencari Karir Muhaimin. Dihantar semula mencari Malon Alex James. Kerana hanya 2 saja pemain Kedah dalam kawasan Selangor sebentar tadi. 2 pertukaran sudah dibuat oleh pasukan Kedah. Dengan permainan, kalau diikutkan ada 6 minit lagi, tak pasti berapa tambahan masa akan diberikan oleh pengadil. Asarudin. Ruang untuknya cukup besar. Siato. Amirul Hadi dihantar ke tengah. Fadli baru. Tenang saja. Lagi sekali, tak cukup bantuan. Itu yang biasa dilakukan oleh Nelson Sematin. Tetapi dia sudah pun meninggalkan permainan ini. Asarudin mencari Fazli Syahri dan juga Safi Salih. Namun tangkapan yang kemas yang cukup penting dapat dilakukan oleh Helmi Aliza. Kedah kini kita dapat lihat lebih menumpukan pada defensive play. Dan Selangor nampaknya mereka menggunakan peluang ini untuk melakukan serangan lebih serangan. Dan kita dapat lihat tadi bagaimana Alex James berada perseorangan saja di atas. Bayangkanlah, final Piala Malaysia ini adalah pertemuan pertama kedua pasukan. Sejarah pertandingan yang dimulakan sejak tahun 20-an lagi. Ditukar nama pada tahun 1960 pada Piala Malaysia. Kenal betul, Selangor yang memiliki tradisi keunggulan tersendiri. Sekarang ini era yang sedang diubah, yang sedang cuba diubah oleh pasukan Kedah.
dengan menguasai pertandingan yang dianjurkan. Mana Alex James, tackle kemas yang dapat dilakukan oleh Amri. Sufyan perlu tenang bagi memastikan bahawa Alex James dan juga Karim Mohamed tidak berpeluang untuk melakukan percubaan lagi ke arah pintu golnya. Malon Alex James. Pandangan Evan Cesilo. Menarik berlaku. Alex James dipersalahkan. Amri pernah didenda oleh FIFA kerana meludah pemain Kuwait. Jadi kita harapkan bahawa itu tidak akan berlaku lagi. Lebih baik dia tidak meneruskan tindakannya itu tadi ya. Sebaik niat itu tidak diteruskan, tidak sepatutnya berlaku. Permainan sekarang ini agak keras pula ditunjukkan, dipamerkan oleh kedua pasukan dari setengah pemain. Kemudian jauh naik ke atas untuk terus melancarkan serangan. Surendran, Fazli, lihat di manakah kedudukan Amri. Kosong bahagian tengah milik pasukan Kedah dengan Fazli Syari dan juga Sabri Barabu. Kedua-duanya agak deep, agak jauh ke bawah. Ini yang tidak sepatutnya dilakukan. Tambahan masa 2 ataupun 3 minit yang bakal diberikan oleh Rosdi Syahrul. Apakah perlu ada pertukaran pemain lagi Lan untuk pasukan Kedah pada pandangan anda? Saya rasa setakat ini tidak perlu dilakukan pertukaran kerana ini akan menjejaskan lagi rentak defensif mereka. Tetapi jika mereka memasukkan seorang lagi pemain defense untuk memadatkan lagi bahagian pertahanan mereka, saya rasa ini juga tindakan yang baik. Tadi ada rebatan yang dilakukan oleh Surendran. Penyokong Kedah Darul Aman, saya percaya cukup berdebar untuk menantikan berapakah tambahan masa yang akan diberikan. Offside. Dan Karim Mohamed meneruskan lariannya. Kalau dibiarkan tadi, permainan seperti biasa saja. Amri lepas. Fauzi dapat menampan box ketiga. Amirul Hadi, Asarudin, Syukuradan semakin ke depan. Rembatan jarak jauh dilepaskan oleh Fazli Syari. Dia belum cergas 100%. Hajat beliau adalah untuk menjadi pengurus yang berjaya merampas bola yang Malaysia selain menyekat penguasaan dan juga dominasi Kedah Lan. Tambahan 3 minit pengesahannya. Surendran. Deflection. Dibias untuk sepakan penjuru. Azraiko tidak senang duduk sekarang ini. 3 minit, seolah-olah 30 minit rasanya untuk pasukan Kedah. Safi Salih. Di belakang sana ialah Razman. Kita dapat menanduk. Alex James menjadi merampas. Jauh. Dia membawa bola sampai ke tepi. Tapi ada 3 pemain Selangor yang menyekatnya. Fazli Syari akan menghantar bola ini jauh ke depan kepada Syukuradan, ketua pasukan. Sarudin Putra dan Huggins. Dia perlu menggunakan pengalamannya. Syafizan. Seman terlepas. Juga dengan di seberang sana tadi ialah Badrul Bakhtiar. Saya tak pastilah pemain 17 tahun itu akan diturunkan ataupun tidak. Tak apalah. Kerana yang pastinya ini adalah kedudukan yang cukup genting
bagi pasukan Kedah. Begitu juga dengan pasukan Selangor. Evan Jusilo. Aksi yang terakhir dengan pasukan Selangor. Alex James, saya pujian untuk beliau kerana dapat dilihat beliau satu-satunya pemain importnya yang memberi kesan yang cukup baik kepada pasukan yang diwakilinya, dan sumbangan beliau kepada pasukan Kedah memang harus diberi contoh untuk pemain-pemain muda kita mengikuti jejak cemerlang permainan beliau. Semakin hampir double treble untuk pasukan Kedah. Lihatlah lautan hijau kuning di Stadium Nasional Bukit Jalil ini yang menantikan whistle penamat. Petugas-petugas dari Persatuan Bola Sepak Malaysia juga busy, sibuk untuk mengatur medal dan juga piala yang akan dibawa turun. Tetapi di tengah padang ketika ini ada peluang terakhir yang dimiliki oleh Selangor. Sabri Abu. Pelanggarannya, rempuhannya dengan Safi Salih. Satu tindakan yang kurang bijak. Kerana masa hanya tinggal beberapa saat lagi dan ini memungkinkan sesuatu. Helmi Aliza pastinya masih terkenang-kenangkan kesilapannya. Membuka peluang kepada Jam Siato. Frank Siato menjaringkan gol pendahuluan. Dan sekarang sepakan percuma. Siato mahu mengambil penyerang dari Liberia ini. Mengatakan sesuatu kepada pemain pertahanan dari Zambia. Kalau digolkan, masa sudah pun berlalu untuk ditamatkan. Tetapi ini adalah percubaan yang terakhir. Siapa tahu. Siato dengan sepakan percuma. Tamat perjuangan untuk pasukan Selangor. Kerana pemain-pemain Kedah sekarang ini sedang memerhatikan pengadil Rosli Syarul yang akan meniupkan whistle penamat daripada sepakan Syafizan Hasim ini untuk Kedah bergelar juara Piala Malaysia. Sekali lagi dengan kemenangan 3-1. 3 gol yang dapat dihasilkan di separuh masa yang pertama. Walaupun ketinggalan, tetapi hasrat dan juga impian untuk mencatat double treble itu direalisasikan menerusi jaringan-jaringan yang cantik yang mendapat pujian dari Marlon Alex James, dari Nelson San Martin dan juga dari pemain muda Muhammad Fadli Bahrum. Azraiko mengecewakan lagi. Syukur Adan belum berhasrat, belum berpeluang lagi untuk mematahkan sayap sang penari. Azlan, ringkasnya cerita kita pada malam ini. Satu persembahan yang harus diberi pujian kepada pasukan Kedah, terutamanya di separuh masa pertama. Dan saya ingin katakan di sini, saya cukup tertarik dengan persembahan yang ditunjukkan oleh pemain Kedah, terutamanya Tiru. Dan saya rasa beliau mungkin akan dipilih sebagai pemain terbaik di perlawanan akhir ini. Baiklah, terima kasih Hazan Johar kerana membantu saya untuk membuatkan ulasan kita pada malam ini. Dengan saya percaya Kedah telah mencatatkan sejarah bola sepak negara dengan kejayaan treble lagi buat kali yang kedua berturut-turut. Hadiah yang cukup manis milik Yang Maha Mulia Sultan Kedah. 50 tahun pemerintahan baginda di Stadium Nasional Bukit Jalil. 3 jaringan ini yang memisahkan mereka dengan pasukan Selangor, walaupun ada sedikit comeback yang ditunjukkan menerusi jaringan Safi Salih, tetapi tidak cukup. Lagi sekali pertarungan akhir membabitkan Kedah dan Selangor berakhir dengan 3-2. Lagi sekali ianya berpihak kepada pasukan Kedah. Yasin Syafi'i, teruskan ulasan. Saya nak turun ke bawah nak lihat apa yang akan berlaku di sana lagi. Silakan Jas. Baiklah, terima kasih Zainal. Pastinya perayaan sambutan kegembiraan tangisan
kebanggaan yang dirasai oleh pemain-pemain Kedah kerana mereka telah mencatat ataupun melakar satu sejarah baru dalam bola sepak di tanah air kita kerana muncul pasukan pertama di negara ini. Di Malaysia muncul pasukan yang berjaya untuk mempertahankan 3 gelaran untuk 2 musim berturut-turut. Selangor pernah melakukannya pada tahun 2005 tetapi hanya semusim sahaja, tetapi Kedah telah berjaya melebarkan untuk mencatat rekod baru. Baiklah, kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada pesanan penaja rancangan dan jangan lupa untuk kembali semula bersama kami di Bukit Jalil. Saya punya anak 4A, dia dapat 4A. Anak saya pun 4A juga. Sibuk sekarang ni, terkejar sana, terkejar sini. Tapi anak saya dapat 5A. Ya, Datuk gembira bayar. Ada cerita? Ada. Harap pun tak apalah, ceritalah. Anak saya Pada final Piala FA, tetapi sekurang-kurangnya mereka telah berjaya memberikan tentangan bersemangat. Hadiah pemain terbaik dimenangi oleh Nelson Samartin pada hari Khamis yang lalu dalam latihan terakhir di Stadium Darul Aman. Beliau menceritakan pada saya betapa beliau merasa satu kehilangan sebenarnya selepas terpaksa meninggalkan negeri Kedah dan juga terpaksa meninggalkan negara Malaysia yang telah berjaya memberinya satu ruang, satu gelanggang untuk mempamerkan bakat bola sepak, dan dia juga telah menyumbangkan banyak tenaga sehingga Kedah berjaya untuk memenangi 6 gelaran dalam 2 musim. Penyokong-penyokong pasukan Kedah melalui perjalanan yang amat jauh, memulakan perjalanan dari Padang Sanai barangkali di sempadan Malaysia Thailand, membayar tol lebih RM60, mengharungi perjalanan lebih 400 km untuk datang ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Nampaknya pengorbanan yang mereka lakukan cukup berbaloi, di samping puluhan ribu lagi yang menyaksikan secara langsung, siaran secara langsung dari kami di RTM2 untuk memberikan impak baru pada bola sepak negara. Walaupun pada musim depan kita tidak akan dapat melihat lagi kelibat pemain-pemain import, tidak dapat lagi melihat wajah Nelson Samartin, Marlon dan juga Haging kerana peminat-peminat Kedah akan melambai mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan terima kasih atas penghargaan dan juga sumbangan mereka kepada pasukan Kedah. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah adalah penyokong dan juga peminat nombor 1 bola sepak di negeri Kedah Darul Aman. Minat Tuanku terhadap bola sepak adalah penyuntik semangat kepada pemain-pemain dan rakyat jelata. Dan pemain-pemain telah menghadiahkan kejuaraan ini sempena sambutan Jubili Emas pemerintahan Tuanku. Dan Tuanku Sultan Kedah juga telah berkenan untuk menganugerahkan pingat bakti jerai kepada pemain-pemain dan juga pegawai pasukan Kedah pada satu upacara khas pada hari Isnin ini. Sememangnya Tuanku Sultan telah berkenan untuk menghadiahkan, menganugerahkan pingat ini tahun lalu selepas Kedah berjaya muncul sebagai juara Piala Malaysia, juara Liga Super dan juga juara Piala FA. Jadi syabas kepada seluruh rakyat Kedah dan tahniah kepada penyokong-penyokong yang telah menghidupkan bola sepak di negara kita, walaupun sebahagian daripada mereka pastinya berbelah bahagi dan juga berbeza pendapat dengan tindakan FAM untuk menutup kembali pintu pada pemain-pemain import bagi cabaran saingan Liga Tempatan pada tahun depan. Jadi persoalannya, apakah Kedah akan terus menjadi kuasa bola sepak pada tahun lalu kerana mempertahankan gelaran adalah lebih sukar daripada mengejar gelaran juara. Pengadil yang bertugas, Husni Syahrul
dari Perak bersama dengan Muhammad Kamil Tumin. Dari Melaka, Izzah Salim dari Perak telah berjaya untuk mengadili perlawanan yang sememangnya tegang, terutamanya di awal separuh masa yang pertama. Jadi syabas kepada Rosli Syahrul, referee ataupun pengadil dari Perak yang bertugas di Bank Simpanan Nasional. 3-2 keputusan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Indra Putra dan rakan-rakan Amri Yahya terpaksa menerima hakikat bahawa pasukan Kedah lebih baik. Walaupun begitu, saudara, tempat selaku naib sebenarnya cukup penting kerana tanpa naib seperti Selangor yang telah menghidupkan satu suasana final yang cukup menarik, terutamanya yang kita saksikan pada separuh masa yang pertama, di mana mereka telah berjaya untuk menjadikan Stadium Nasional agak bisu seketika walaupun dipenuhi oleh hampir 40,000 penyokong Kedah. Walaupun dengan hanya 10,000 penyokong, tetapi mereka telah berjaya mengejutkan pasukan pilihan, pasukan favorit Kedah dengan gol awal menerusi Frank Setter. Tetapi selepas itu, Marlon dan juga Nelson menjaringkan 2 gol pantas untuk memusnahkan kebangkitan pasukan Selangor, dan Fadli Baharum telah menjadikan kedudukan 3-1. Akmal Rizal tidak dapat beraksi pada musim ini, pada final ini, kerana mengalami kecederaan. Ada desas-desus mengatakan Akmal bersedia untuk kembali ke Stadium Darul Aman. Tetapi segalanya bergantung kepada Muhammad Azraiko Abdullah, jurulatih pasukan Kedah, yang nampaknya kelihatan amat selesa dengan barisan pemain-pemain yang ada, kerana dia mempunyai sebahagian besar kelompok pemain-pemain muda seperti Fadli, Syafizan Hashim, Zamzuri Saramsak, dan begitu juga dengan Faizal Bakar yang baru berusia 17 tahun. Mereka dilahirkan dari program Tunas Cemerlang Majlis Sukan Negara. Dan penyokong-penyokong Kedah telah bersedia untuk melihat Piala Malaysia yang setahun berada dalam almari KFA, di pejabat KFA. Tetapi hanya sehari sahaja kembali berada di Lemak Kelang sebelum Victor Andrak secara rasmi akan membawa pulang ke negeri Kedah untuk bertakhta selama setahun sebelum kita menantikan final Piala Malaysia untuk musim 2009. 2009 tanpa pemain import. Nelson telah menyumbangkan komitmen dan juga membantu kebangkitan pasukan Kedah. Begitu juga dengan Nelson dan juga Marlon Haging. 3 tonggak yang telah memberi impact dan juga menaikkan semangat pemain-pemain yang lain. Syafizan semakin mantap. Mereka menerima pingat kejuaraan sebelum menanti Piala Keagungan Bola Sepak yang berusia 82 tahun, menemukan juara 32 kali Selangor Darul Ehsan. Tetapi malam ini mereka bertemu dengan pasukan gergasi baru dari utara tanah air, iaitu Kedah Darul Aman, yang telah mencipta sejarah baru dalam bola sepak tanah air kerana mereka menjulang 3 gelaran untuk 2 tahun ataupun 2 musim berturut-turut. Satu cabaran juga untuk pasukan-pasukan lain, kerana untuk melakar kejayaan ini bukannya mudah, kerana mereka perlukan kesungguhan dan juga komitmen. Walaupun dalam keadaan jadual perlawanan yang ketat, tetapi pasukan Kedah telah berjaya membuktikan, terutamanya sewaktu mereka melangkah ke perlawanan akhir TM Piala FA pada bulan Jun yang lalu. Saya difahamkan pemain-pemain akan disambut di lapangan terbang Sultan Abdul Halim di Kuala Batas
Sebaik saja mereka tiba di Alostar pada awal pagi esok kira-kira jam 8.50. Rakyat Kedah telah menanti untuk menyambut wira-wira mereka. Syabas kepada program jangka panjang Persatuan Bola Sepak Kedah yang telah memulakan satu plan jangka panjang bermula pada tahun 2006 dengan mereka telah memilih ataupun mencari pemain-pemain berbakat dari seluruh ceruk daerah di negeri Kedah. Saramsak adalah antara pemain yang dilahirkan dari program pemain muda yang dilahirkan oleh Hijau Kuning. Inilah Piala Keagungan DM Piala Malaysia yang bakal dijulang. Radi Mak Din pernah mendakap dan juga menjulang Piala Keagungan ini. Begitu juga dengan Ahmad Sobri Ismail. Mereka menanti untuk menjulang Piala Malaysia. Azrai antara jurulatih tempatan paling berkaliber. Menarik sekali untuk menyaksikan Azrai bersama Dollah Saleh. Pengurus pasukan Dato' Osman Aziz akan meninggalkan jawatannya selaku pengurus pasukan selepas berjaya untuk membawa pasukan Kedah muncul juara berganda untuk 2 musim berturut-turut. Dan inilah Piala Keagungan DM Piala Malaysia 2009 yang akan dijulang oleh Victor Andrak. Dia terlepas peluang untuk beraksi dalam final Piala FA, tetapi kali ini berpeluang untuk menabur khidmat untuk menjulang Piala Malaysia. Azrai menggembirakan penyokong-penyokong yang bekerja keras, melakukan pengorbanan yang amat banyak untuk memastikan Piala Malaysia ini dibawa pulang ke negeri Kedah untuk terus kekal setahun lagi. Dan pemain-pemain Kedah sebenarnya berhadapan cabaran yang lebih besar pada musim hadapan. Liga akan bermula pada awal bulan Januari. Tetapi pada 13 hari bulan ini, mereka akan ke Bahrain untuk berdepan dengan kelab di Bahrain dalam saingan Piala AFC. Mereka akan bermain dalam bulan puasa 16 September ataupun mungkin 16 Ramadan. Acara penyampaian hadiah yang telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman. Pemain-pemain dan juga para pemimpin termasuklah Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah bersama dengan Menteri Besar
Azaiko Abdullah. Mereka bersedia untuk menjulang ataupun bergambar, merakam satu kenangan yang cukup indah kepada pasukan Kedah. Bukan mudah untuk mempertahankan gelaran juara, tetapi inilah yang dilakukan oleh Kedah, pasukan yang memangnya telah dibentuk sejak tahun 2006 untuk menjadi pencabar dalam saingan bola sepak Liga Tempatan. Sebahagian penyokong-penyokong Kedah yang masih lagi tega setia berada di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk sama-sama meraihkan kejayaan dan juga detik bersejarah ini. Nelson dan juga Marlon bergurau bersama pemain, rakan-rakan yang akan ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka pastinya merindui penyokong-penyokong Kedah yang sentiasa memenuhi stadium, bukan saja di pentas final, tetapi setiap kali mereka beraksi di Stadium Darul Aman dan juga gelanggang-gelanggang lawan yang menyaksikan